Kalau awak nampak rezeki awak lah. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam. Awak suka pakai tudung macam ni? Senang. Jangan dekat sangat, tak selesa. Datang kat awak cium kan? Tahulah. Saya peminat dari Singapura. Hai. Ni Alifan ke? Salah. Salah. Alifan, Abang Alif dia ada sesuatu yang orang kata dia ada kat temu kedai. Saya tak ada. Best ke masuk A-team seronok. Menyala? Nyala. Lagi sekali kak. Putri At Asla. Saya tak nak kacau diorang. Saya dah kacau diorang kat office dah lah. Saya nak kacau diorang hari-hari kan kesian diorang. Penat diorang nanti. Siapa belakang duduk jalan-jalan tu? Orang tu. Dan kita. Kakak cantik lah. Terima kasih. Akak suka siapa? Duit. Post lagi tak sempat nak edit. Oh ya ke? Ya, kemam. Aku kemam nampak kurus. Kan nampak kecil tu. Dalam konten tu kalau boleh kemam 20 minit aku kemam. Ikut yang mas cara. Mana saya tahu? Awak tanya dia. Saya tak tahu. Comel lah kak. Awak comel lagi. Tanya masuk edit. Terima kasih. Penat gelak lah Zan. Jangan gelak. Macam suara boyfriend saya. Ush. Nyanyi sikit kak. Saya nyanyi lagu. Nak lagu apa? Nyanyi lagu apa ni? Kenapa dia orang tengok aku ni? Kereta aku ni tak ada tinta sangat lah geng. Kan ni geng tadi. Tak tahu. Punya member. Aku pun tak tahu. Ngomong Jawa. Ni mana-mana. Mana Jaga mana. Tak apa, kau daripada aku bawa ya balik. Bintang. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai, ku hulur tangan menggapai. Aku tak boleh nyanyi. Nak record. Yes. Laki perempuan? Junior? Saya bukan nak cakap apa lah. Tapi kalau laki pegang saya, batal lah semayang. Itu je saya boleh cakap. Pandai-pandai lah fikir saya laki perempuan. Suka siapa duit? Ngomong Jawa sis. Sama ongkok. Sama ongkok. Cik masuk AI team. Cik masuk AI team. Bukan main penat. Apply. Dapat juga masuk. Aku dah niat. Kalau kali ketiga tak lepas juga, memang aku datang gudang. Aku datang office itu aku buat kacau. Tak kira. Aku bawa Pani Gali Alifan tu senyap. Kalau dia tak ambil lah. Nasib baik dah ambil. Nasib baik abang dah ambil. Aku jangan dicabur-cabur. Aku boleh aja bawa Pani Gali. Ingat aku tak pandai. Cantiknya buka dia. Kan. Cantik betul perempuan tu. Astaghfirullahaladzim. Selamat berjaya. Kak dapat dah ke dengan Abang Kemal? Dapat. Ajar snooker. Jom lah. Kak dapat dah ke dengan Abang Kemal? Kemal Noah. Kemal Noah. Ni yang dia panggil aku Haredang siut. Ratu Farah. Ini Latu ke? Ini Latu ke? Latu awak ke tu? Ratu. Hai Ratu. Assalamualaikum Ratu. Ratu, saya minat sangat dengan Ratu. Saya teringin nak bagi pick up line kat Ratu. Saya teringin nak apa lah, nak cakap macam mana. Saya nak bagi pick up line kat Ratu. Tahniah, terima kasih Ratu. Ratu dengar pick up line saya tau. Aku pula. Aku apaan tu? Kau apaan tu Okay Ratu, apa beza Ratu dengan Kak Bella Estrel? Apaan? Beza dia Ejaan Ratu. Ejaan beza. Eja Ratu R-A-T-U Ratu. Eja Bella Estrel B-E-L-L-A Estrel. Ya itu dia Ratu. Itu dia. Tak lah. Aku tak gamak nak main-main dengan Ratu. Tak baik. Ratu orangnya cantik apa semua. Tak berani nak kacau-kacau Ratu. Cantik tu perempuan ni punya rambut semat gila. Kakak cute kan. Terima kasih. Live AI ke tadi? Saya join live Ikmal. Faik comel ke? Comel gila. Faik depan-depan aku cakap kecilnya. Alah. Aku rasa nak timang-timang dia. Nasib baiklah dia dah seorang dewasa dah. Kalau dia kanak-kanak memang aku dukung Faik tu. Comel sangat. Dengan siapa tu? Saya dengan kawan saya. Kalau lelaki perempuan Alamak, saya perempuan Perempuan Makcik dari partnership belum lagi. Di partnership bila lah? Aku tak tahu bila. Azan apa tak join Raja Wak? Saya bukan tak nak join tau. Saya pernah join. Tapi masa tu saya dah nak menang lah.
Lepas tu mak saya kejut, "Dek bangun." Subuh. Saya cakap, "Alah mak, kita macam mana lah kan? Kita macam mana?" Lagu Sejati. Sejati itu yang kau ucapkan. Macam mana perangai Kemal Noah? Kau kan dah cakap apa lah korang jangan segi record lah benda ni. Dia dah cakap nak you. Ada orang nak ambil gambar ke? Biar ada orang nak ambil gambar dengan aku lah. Siut. Aku kan nak cakap apa lah. Aku keluar je lah. Sorry doh, aku famous tu. Aduh wai. Ada orang nak ambil gambar aku lah. Aku terpaksa keluar tau. Aku Main kabel tak nak. benda sekarang dah famous tau. Hai. Hai kat live. Wah, aku ada orang. Aku duduk dalam kereta je. Aku duduk dalam kereta padahal. Hai. Hai. Assalamualaikum. Daripada mana? Ya Allah. Ya Allah, fan peminat. Oh, ya. Oh, minat saya ke? Ya Allah. Dia minat aku lah. Alamak. Tak ada lah. Daripada mana ni? City University. Oh, City. Oh, budak-budak you sini. Oh, nampak saya dalam kereta kan? Yelah, kereta saya pun tak tinted. Kereta saya tak tinted. Okey, saya gerak dulu. Nak ambil gambar? Boleh. Kejap ya. Satu gambar 250 boleh? Tak, bergurau. Okey, jom. Kejap korang. Kejap lah, biasalah benda-benda orang famous memang macam gini. Kejap tau. Korang senyum ambil gambar. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Tak tahu. Ya Allah, macam gini rasanya. Aku dah sayang Nilofa sekarang. Aku dah sayang Nilofa lah. Kau keluar pergi je. Dia depan aku terpanah. Oh ya ke? Aku tak baik ke kau? Aku faham perasaan Jeffrey Nicole. Macam gini agaknya dia dekat Jakarta sana. Pergi mana-mana dia jerit aja. Terus balik. Balik. Tadi elok dia duduk situ melepak apa ramai. Selagi aku tak keluar, selagi tu tak balik tu. Sampai ke exam apa semua tak boleh balik kalau aku tak balik. Mama aku nak sampai. Oh, ngam-ngam gerak sampai. Comel lah diorang jadi artis. Saya tak tahu lah kan. Saya bukan minta tau. Kak buat doi. Doi. Macam mana? Aku punya vibrate, aku punya bass, suara tu terlalu bass. Kawan aku buat Kau boleh sebut girl. Asal cantik kan? Cantik gila. Aduh, dia seorang je lah, ada motor je. Dengan siapa tu? Dengan kawan saya? Nak masuk? Tak nak, kawan saya tak nak masuk lah guys. Kakak Aisyah garang. Tak adalah. Kakak Aisyah baik. Cik Ayah. Tacha. Sambungan perangai Kemal. Oh, Ikmal tu saya bukan nak cakap apa lah. Tapi dia selalu salah. Dia tak pernah betul. Walaupun dia selih kan, dia tetap selalu salah. Contohnya, dia selalu salah sebut nama saya. Nama saya Hazan. 2 patah perkataan, Hazan. Sampai kat dia sebut saya Haredang. Dia panggil saya Haredang. 3 suku patah perkataan. Terima kasih. Comelnya. Lagi sekali tak perasan lah tadi. Terima kasih. Moga-moga rezeki yang bagi-bagi saya gift ni. Yang mana tak bagi gift tu terserah lah. Gurau. Terima kasih. Allah. Tegak ya Allah. Saya gurau je. Allah, kalau gurau-gurau macam ni untung dia. Gurau. Saya pun nak gurau hari-hari. Aduh. Okey. Terima kasih Electricity. Hai Jeff. Halo teman-teman ya. Saya udah tadi barusan aja hantar Amirahan ya ke rumah family-nya ya di Kuala Lumpur. Jadi aku ini udah aku ini udah ya. Udah gimana ya? Ya kan? Jeffrey Nicole.
Sama weh, malas je. Benda ni aku rahsiakan tau. Sebab yelah, baru-baru ni kan Jeffrey Nicole naik nama dia. Tu yang orang dah mula perasan muka aku dengan dia sama. Dulu dia macam tak naik sangat kan, orang tak perasan. Partner sama-sama. Tak tahu lagi, saya belum di partnershipkan lagi. Saya ingat saya nak partner dengan Kak Bella tau. Saya nak minta partnership dengan Kak Bella Estrel. Tapi takut kena jeling Abang Alif pagi-hari. Saya dengan Kak Bella pula berdua je kan. Saya, Abang Alif kata tak boleh. Kak Bella tu dah isteri dia. Apa saya nak partnership dengan bini aku pula? Cakap tak boleh Saya tak tahulah siapa. Jeff kapan pulang ke Indo? Gue ya udah ada apa ya? Ada syutingnya di sini ya, AI Team. Gue ketuk nama ya di AI Team. Aku dengar AI Team ini ya besar sekali di Malaysia. Jadi aku pengen coba gitu. Ya kan? Azan jadi Haredang. Ya, dia panggil aku Haredang. Aku panggil dia Ikuan JISB kan. Apa perasaan masuk AI Team? Perasaan yang sangat mendebarkan. Alah dia ada comelnya anak siapa ni? Best tak jadi talent AI? Sono. Okey, tapi akak boleh keeper tak? Kau cakap elok Asya. Aku pandai keeper tu. Cewek apa cowok sih? Gue cowok. Best tak kat sana? Best gila. Sono. Zan dah FYP Zan. Dah FYP. Azan nonton ngasih salam dari Indonesia. Waalaikumsalam. Azan nak partner dengan siapa? Kalau saya nak partner dengan saya tak. Saya nak partner dengan Kanda, dia dah nak release. Kekazan. Kakak Khas. Dah jaga Kak Khas dengan Lokman. Lokman tak boleh. Saya kalau dengan Lokman tu dengan saya, takut saya lagi sweet daripada dia. Faham tak? Takut saya akan tenggelam ke aura romantik dia. Terima kasih Ira. Saya nak partner dengan Rina lah. Saya teringin nak partner dengan Rina. Saya teringin nak tolong buat soto Madura dia tu. Aisyah, Wala, ship dengan Harry. Saya tak tahu. Dengan Farid tak join lagi. Dia lelaki perempuan. Harry lah, permanent choosing. Terima kasih lah yang bagi saya gift ni. Kau memang terbaik tu. Kau tak macam lain tu. Tengok. Saya gurau. Azan je pinjam rambut. Takkan nak pinjam rambut Iqmal. Nanti kan aku dah muka macam Billie Eilish. Aku dah lah rambut macam apa Billie Eilish. Nanti muka macam Billie Eilish. Takut orang confuse. So Najlah buat live. Kejap lagi. Saya rasa dia kejap lagi dia buat live. Sekarang Najlah tengah praktis dah buka. Dia tengah bergedak-gedak kat rumah. Najlah pandai main dah buka. Elok-elok sikit Yang mana cakap dah Najlah tak ada bakat apa semua. Aku tepuk bibir kau. Tiap saat minta gambar Iqmal warna merah. Azan satu rumah dengan siapa? Saya satu rumah dengan ramai. Harry. Kepala otak kau. Takkan dengan Harry. Saya satu rumah dengan Najlah. Dengan Syah dengan Rina. Rina pula. Dengan Syah dengan Mira. Die. Ship dengan Iqmal. Dia tak boleh lah. Saya kan talent baru. Dia talent baru. Siapa nak get siapa? Dia blind. Saya setakat ajar-ajar buat TikTok magang-magang pandai lah. Mana Najlah? Ada. Sana. Azan esok ada konten apa? Siapa tak sure esok ada konten apa? Saya ni tak tahu lah. Otak saya bust. Hazan ship dengan Aiman. Aiman handsome sangat. Nanti aku tak kelakar tau. Aku duduk sebelah orang handsome, nanti aku kurang kelakar. Aku lebih kepada nak jaga aku punya lawa. Aku lawa dah tak banyak mana. Tak jaga pula tu. Petak lah nanti. Aku kalau dengan Aiman aku kena macam dah makan? Dah minum? Nak makan? Macam gitu. Azan kat mana ni? Ada dalam kereta. Partner dengan Harry. Tak tahu lah. Hello Zan, hello. Siapa yang pertama yang rapat dengan Azan? Yang paling rapat dengan saya yang paling rapat dengan saya setakat ni Allah lah. Allah SWT. Lepas tu baru Najlah. Lepas tu baru Abang Alif semua. Lama-lama rapat semua. Mula-mula sekali rapat Najlah lah. Sebab saya dengan dia kan, saya dengan dia talent baru, duduk sama-sama, tidur apa, mandi asing-asing lah. Mandi asing. Tak gamak mandi sama. Apa perkembangan taktikal? Okey, taktikal lah yang saya cerita dalam konten tu Kita orang dah bincang benda ni dengan Menteri Fasola. Kita orang bincang
Trump kita tak main lah. Trump memang F Trump lah, FU Trump lah kan. Saya masa tu bincang lah. Saya cakap, okay, macam mana kita nak naikkan batch 2 ni? Sebab saya nampak batch 2 ni macam banyak menerima kebencian kan. Habis saya cakap, okay tak apa. Saya bincang. Saya bincang lagi masa tu. Lepas tu, waktu tengah bincang tu dia kata, okay kita rehat. Saya rehat lah. Ni sekarang tengah rehat ni. Tak tahu lagi bincang apa. Nanti apa-apa saya bagi tahu Pasal taktikal nanti nanti. Ada tu. InsyaAllah kita guna one to Kita guna taktikal one to Nak tanya lelaki perempuan tak? Dah dapat partner belum? Dapat partner belum? Saya minat awak. Saya pun minat awak juga. Saya dah cakap lama saya minat sangat dengan awak. Add us lah. Tanah saya segan lah. Kacau Aslah saya segan. Saya nak post konten. Baru tadi saya post. Tudung awak comel lah. Terima kasih. Busuk ni kapam. Tak ada gurau wangi. Kau sendiri bawa aku wangi kan? Wangi. Saya wangi. Tiba jadi rutin pula edit video untuk Zat ni. Terima kasih Kak Wan Fatin Nabila. Betul tak? Saya tak pandai make up. Saya bukannya orang kata saya tu. Alhamdulillah. Terima kasih Acura fans. Disebabkan Acura fans bagi saya gift. Saya akan mula buat baik dengan Ishin besok. Saya akan mula buat baik dengan Mira besok. Sebab fans orang bagi saya gift. Tak adalah maksudnya selama ni aku jahat dengan diorang. Tak. Cuma lagi baik lah. Mana tahu lagi baik aku, lagi banyak gift aku dapat kan. Kita tak tahu. Itulah taktikal dia. Antara salah satunya. Kan dah cakap itu mesti masuk IT punya. Ya duk, kau pandai dong kau siapa dong kau apa. Macam mana dong kau tahu dong gila lah. Gila dong kau. Gila dong kau. Makan aja makan. Nah, ada lagi.